Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja masuk bulan Ramadan, baru saja beberapa hari dan telah viral sebuah video TikTok Nazrul Nasir yang berbicara tentang bilangan rakaat solat tarawih. Bahkan video ni tak silap saya telah mula tersebar sebelum Ramadan. 17 ke 18 Februari tak silap saya ya. Dan apabila berbicara ataupun apabila kita kata video Nazrul Nasir yang tersebar, it cannot be for the right reason. Apabila adanya video Nazrul Nasir yang tersebar ataupun viral, ia bukanlah kerana sebab-sebab yang terpuji. Bukanlah kerana ada fakta yang benar lagi sahih yang disebarkan, tetapi sesuatu yang sebaliknya. Dan video yang saya maksudkan, yang saya akan riang ini, tidaklah terkecuali daripada hakikat ini. Menariknya saya buat video ni hari ni, saya sekarang di London, Alhamdulillah, dalam bilik hotel. Dan rakaman di belakang saya tu pun penerbangan turun dan pendaratan di London Heathrow semalam. Alhamdulillah. So hari ni saya buat video ni waktu London 6.30 pagi bersamaan dengan 21 Februari. Okay? Dan sebelum saya buat video ni, saya semak semula link TikTok Nazrul Nasir. Saya dapati video tersebut dah tak ada. Sama ada technical error ke, link dah berubah ke, macam mana saya tak tahu. Tapi Alhamdulillah saya sempat rakam awal-awal, apa kita panggil screen record awal-awal. Jadi memandangkan video tu dah tersebar, meskipun sekarang ni dah tak ada pada link tersebut, tetap patut kita ulas, react dan kritik kerana di dalamnya terdapat banyak kesalahan fakta. Baik, sebelum tu tentang ataupun dalam topik bilangan rakaat solat tarawih ni, kita semua sudah maklum ada banyak perbincangan tentangnya. Dan bagi saya, sesiapa yang nak laksanakan 8 rakaat ke 20 rakaat ke bahkan 10 pun ada kan. Tak silap saya ada sahabat yang beritahu ada masjid di Negeri Sembilan pun laksanakan 10. Di Mekah pun tak silap saya 10. Ataupun berapa rakaat pun dipersilakan. Asalkan seseorang itu menghidupkan malam Ramadan dengan solat, dengan ibadah. Berapa rakaat itu terpulang kepada masing-masing. Berapa rakaat mana-mana masjid dan surau nak buat, terpulang juga, terserah juga kepada budi bicara AJK masjid, AJK surau dengan melihat kemaslahatan penduduk yang akan hadir solat tarawih di situ ya. Jadi bagi saya bilangan rakaat ni terbuka, ianya tidaklah tetap, tidaklah fix pada mana-mana bilangan tertentu. Okey, baik. Jadi sekarang saya akan mainkan video Nazrul Nasir yang telah hilang tu. Okey, tapi telah pun viral, telah pun masyhur tersebar, kira-kira 5 minit 47 saat. Jom kita dengar apa yang dia cakap. Tarawih 20. Itu yang nak bang. Tarawih 20. Tarawih 8 ni tak ada. Tak ada tarawih 8 ni dalam sejarah. Tarawih 8 ni sebenarnya ihdatsul jadid. Benda baru sebenarnya. Buat 20. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 20. Di Mekah sejak pada zaman dulu lagi 20. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar 20. Dan kemudian zaman Nabi SAW, Nabi melaksanakan secara berjemaah tadi. Jadi kemudian Nabi balik sambung 20. Kalau tidak Sayyidina Umar tak buatlah 20. Kita pandai lagi daripada Sayyidina Umar. Dia pakat bincang pula 20. Payah orang malah. Payah. Macam dengan dia seorang je sibuk. Macam dia seorang je sibuk. 20 baca pendek-pendek. Rai orang tua-tua. Semayang 20. Kenapa nak kena semayang 8? Saya pun heran juga. Kena elak. Kena lawan nafsu kita. Tapi herannya lepas 8 tu dia boleh pergi duduk kat kedai kopi lama. Bukan orang pokok senar ni lah, orang tempat lain. Dia boleh duduk kat kedai kopi, dia boleh menyembang, boleh kutuk Tok Imam pun dah. Kan? Lepas tu dia balik rumah. Lepas dia menyembang dengan tu tadi. Lagi sekali lagi pada habis 20 dah baru dia mai balik nak tadarus Quran. Qiyam Ramadan 20 tadi ni itu yang afdal. Faham? Jangan ditinggalkan. Quran, baca Quran afdal. Tapi Qiyam Ramadan 20. Bukan 8. Hafiz, 8. Tak ada. 8 mana ada 8 rakaat? Tak ada 8 rakaat. 20. Faham? Imam Malik dan juga para ashab Madinah, disebabkan kerana orang-orang di Mekah semayang 20 dan daripada tawaf di Kaabah, selepas 4 rakaat akan tawaf. Lepas 4 rakaat tawaf tu kalau kita ada macam nak agak-agak 4 rakaat tawaf 7 tu saja kalau tawaf siap lah 30 minit. Bila nak habis tu lagi nak marah kata imam, marah kat Kaabah dia lepas tu. Orang dulu macam tu, habis semayang 4 rakaat tawaf 7,
4 rakaat lagi tawaf 7. Tu tarawih. Tu rehat mereka. Tu rehatnya mereka pada zaman dulu. Para ulama Madinah, di Madinah pada zaman Imam Syafi'i, bila melihat peristiwa tadi berlaku di Mekah, orang buat macam tu, dia kata kami tak ada Kaabah. Maka dia pun buat apa? Ganti 4 rakaat yang tempat rehat tu 4 rakaat, maka ganti tempat tawaf di Mekah 7 tu diganti dengan 4 rakaat lagi. Jadi kalau 20 rakaat, mereka akan berhenti berapa kali? Akan berhenti 4 kali. Okay? 4 kali akan berhenti. Di Mekah 4 kali berhenti untuk 4 kali tawaf. Maka 4 kali tadi mereka ganti dengan 4 rakaat kali 4, 16. 20 campur 16 jadi 36 rakaat di Madinah pada zaman Imam Malik dan selepas. Tamam. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahawa mereka melaksanakan 40 rakaat dan lebih. 40 rakaat tarawih. Kita duk bincang 8 ke 11. Duk bincang tu depa 40 rakaat. Kita duk bincang 8 ke 11 tau. No, 8 tak pokok no, 11 ada 3 gitu balik buat rumah ha. Punyalah pemalahnya orang kita ni, kita pun ajaib. Lepas tu pula dia sebut rezeki kita kurang tahun ni. Nah, awaklah rezeki kita kurang. Awaklah hidup saya rasa tak lapang. Dia sendiri perkira dengan apa ni amalan yang sepatutnya dilakukan. Ibu ayah semua, kita kena lawan nafsu kita. Ramadan adalah tempat untuk lawan nafsu. Maka jangan dipotong perkara tersebut dan lakukan dengan seperti yang saya sebutkan. Laksanakan dengan sepatutnya. Tamam? Tapi saya pesan pada Tok Imam. Tuan-tuan imam, tak payah nak kena habiskan 30 juzuk. Kalau kata majlis di kampung ada orang tua-tua ramai, baca surah lazim. Surah yang dibaca sepenuhnya penuh itu lebih afdal. Nah, surah pendek dibaca penuh dalam satu rakaat lebih afdal daripada baca surah panjang tapi tak habis. Nah, baca surah pendek tapi penuh. Sebab tu baca surah lazim. Pendek saja. Nah, mula pukul Isyak 8.42. Kita kata pukul 9 suku akan mula dah sembahyang Isyak, sembahyang tarawih. Pukul 10 lebih dah habis. Saja. Lepas tu nak minum kopi ke, nak mandi kopi ke, kan? Nak cicah roti canai ke, nak terjun dalam kolam roti canai ke, sila, tidak ada masalah. Kenapa kita malah bab tu tapi kita boleh panjang masa dalam bab lain? Ramadan ni saja tempat untuk diberikan peluang perkara tersebut. Jadi saya nasihat kepada diri saya sendiri untuk agar kita catat dalam catatan kita setiap hari tak akan kurang daripada 20 rakaat kita sembahyang. InsyaAllah. Mesti 20 rakaat. Kalau lebih afdal. Lebih afdal. Pergi masjid lain pula tambah lagi 10 rakaat lagi. Padu. Nah, boleh buat itu. Di Tarim sembahyang 20 di sini habis, masjid satu lagi duk tunggu jemaah masjid ni pula. Dan mereka akan sembahyang sampai dekat-dekat subuh. Nah, dekat subuh baru habis sembahyang. Habis 20 di sini. Jemaah ni pula pakat pi masjid satu lagi pula, sembahyang lagi 20. Kalau kita Tok Imam pi, ya, dia pakat lari. Tu pun kalau Tok Imam pi. Nah, pakat lari pi balik rumah dia tahu, "Oi, dah buat dah tadi, dah tunggu kami bawa." Sebab itulah banyaknya masyayikh di sana, tidak di sini. Faham? Karena di sini ramai suka komplain, di Malaysia lah, suka komplain daripada suka ikut. Orang Melayu kita ni dia banyak cakap daripada dia banyak buat. Moga-moga kita tidak jadi macam tu dan moga kita jadi penuhkan masa kita dalam Ramadan ini dengan baik. Okey, kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi link dalam kotak description, tapi itulah link tu bila klik dah tak ada lagi dah video ni ya. Baik. Jadi antara perkara yang beliau Nazrul Nazir kata ialah tarawih ini 20 rakaat. Tarawih 8 tak ada. Dia ulang balik. Tarawih 8 tak ada dalam sejarah. Bukan tak ada apa, tak ada dalam sejarah. Dalam sejarah umat Islam tak ada. Dan perkara ini beliau ulang beberapa kali dalam video itu. Dan kemudiannya, beliau juga, perkara kedua yang beliau juga sebut bahawa tarawih 8 ini adalah benda baru sebenarnya. Ringkasnya beliau nak sebut bida'ah lah. Tapi dia orang tak nak sebut bida'ah. Okay? Sebab bagi dia orang, kalau sebut bid'ah nanti dia orang pun dicok sebagai Wahabi. Jadi dia kata apa? Benda baru sebenarnya. Jadi yang dia nak masukkan sebenarnya ia adalah satu bid'ah. Dan perkara ketiga yang serius yang disebut ialah pada zaman Nabi SAW solat berjamaah, kemudian balik sambung jadi 20 rakaat. Maknanya baginda SAW solat berjamaah di masjid, okey. Kemudian baginda balik ke rumah, sambung lagi solat sehingga menjadikanlah keseluruhannya 20 rakaat. Okey.
Baik, yang ini ni yang lagi serius lah. Alright. Untuk jawab perkara ni, Alhamdulillah, Ustaz Abdul Kadir Sahak dalam Facebook beliau telah pun menulis satu posting ataupun telah menulis satu posting khas dalam hal ini. Saya kongsikan di sini. Link dalam kotak description. Bagi sesiapa yang belum follow Facebook Ustaz Abdul Kadir bin Sahak, sila follow ya. Jadi kita jadikan Facebook kita ni sesuatu yang bermanfaat di mana kita follow, kita ikut ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang sunnah, yang mengajar, yang menyampai, yang menulis berdasarkan fakta-fakta yang tepat lagi sahih. Baik, di sini saya bacakan tangkap layar, link dalam kotak description. Beliau menulis yang ni pada 18 Februari. Maknanya 18 Februari video Nazrul Nasir itu dah tersebar lah dah. Okey, bantahan kepada Ustaz Nazrul Nasir atas dakwaannya tiada dalam sejarah solat tarawih sebanyak 8 rakaat. Macam saya sebut tadi lah, Nazrul Nasir katakan bukan sekadar tak ada dalam sejarah. Okey, rujuk di sini. Okey, link TikTok, sekali lagi link ni bila kita klik dah tak ada video tu ya. Maka untuk menjawab perkara ini, Ustaz Abdul Kadir bin Sahak mendatangkan perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah, wafat 911 Hijrah. Imam As-Suyuti ni ialah imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam As-Suyuti rahimahullah adalah imam, tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliau Ustaz Abdul Kadir Sahak bukannya bawa pandangan Ibnu Taimiyah ke, Ibnu Qayyim ke, Syekh Al-Albani ke, Syekh bin Baz ke, Utsaimin ke, bukan. Tetapi tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, yang ini Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ya. Dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 muka surat 413. Bagi sesiapa yang nak semak dalam perisian Maktabah Syamilah, sama juga kitab ni ada, sama ya, jilid 1 muka surat 413. Beliau telah kemukakan teks Arabnya, tapi saya bacakan terus terjemahannya lah. Okey, jadi terjemahannya oleh Ustaz. Okey, aku, yakni Imam As-Suyuti, telah ditanya berkali-kali, adakah Nabi SAW menunaikan solat tarawih sebanyak 20 rakaat seperti yang dikenali dan diamalkan sekarang? Aku, yakni Imam As-Suyuti, menjawab, tidak. Namun jawapan itu tidak memuaskan sebahagian orang. Maka aku ingin menghuraikan secara terperinci tentang perkara ini. Aku katakan, apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, hasan juga dhaif hanyalah perintah untuk mendirikan qiyam Ramadan serta galakkan melakukannya tanpa pengkhususan bilangan tertentu. Alright. So hadis-hadis yang ada ialah menganjurkan, untuk kita mendirikan qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan solat tanpa pengkhususan kepada bilangan rakaat tertentu. Tidak sabit bahawa baginda SAW solat 20 rakaat. Baginda hanya solat beberapa malam dalam suatu solat yang tidak disebut bilangannya. Kemudian pada malam keempat, baginda tidak keluar untuk mengimami mereka kerana bimbang solat itu akan diwajibkan ke atas mereka. Lalu mereka tidak mampu melaksanakannya. Sebahagian orang yang menetapkan 20 rakaat, berhujah dengan satu hadis yang disebut dalam hal tersebut. Namun hadis itu tidak layak dijadikan hujah. Aku akan menyebutkannya dan menjelaskan kelemahannya. Kemudian aku akan menerangkan dalil yang sabit dan berbeza daripadanya. Kemudian Imam As-Suyuti pun menjelaskan tentang kelemahan riwayat yang dimasukkan itu. Dan kemudiannya Ustaz Abdul Kadir bin Sahak, beliau lompat terus kepada bahagian kesimpulan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang ini jilid 1 muka surat 415 416 ya. Kesimpulan. Jadi teks Arab ni saya ada garis merah, warna merah, bahawa maksudnya sesungguhnya baginda SAW solat at-tarawih. Solat tarawih sama niyan summa autara bisalasa. Baginda SAW solat tarawih 8 rakaat, kemudian witir 3. Sebab ada orang yang mereka maklum riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha kan, bahawa baginda Nabi SAW solat 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Tapi mereka kata itu bukan tarawih, itu qiyam Ramadan. Atau ada yang kata itu solat-solat mutlak. Padahal pada zaman Nabi SAW, solat pada malam Ramadan disebut sebagai qiyam Ramadan. Hanya kemudian ia dikenali sebagai tarawih. Jadi tarawih dan qiyam Ramadan ni sebenarnya sama. Cuma namanya berbeza. So saya garis merah di situ.
Saya nak tunjuk bahawa Imam As-Suyuti kata itu yang Nabi SAW laksanakan ialah solat tarawih. Alright, tak apa, kita baca terjemahannya. Okey, kesimpulannya, terjemahan oleh Ustaz Abdul Kadir bin Sahak. Kesimpulannya 20 rakaat tidak sabit daripada perbuatan Nabi SAW. Apa yang dinukilkan daripada Sahih Ibn Hibban adalah selari dengan pendirian kami yang berpendapat, dengan pendirian kami yang berpegang kepada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam Ramadan dan tidak juga pada selainnya melebihi 11 rakaat. Riwayat tersebut bertepatan dengan pandangan ini. Maknanya Imam As-Suyuti berpendirian solat tarawih ni 8/3/11. Dia kata tak ada orang dalam sejarah yang kata 8/3 kan, ataupun 8 kan. Ni Imam As-Suyuti ada. Imam As-Suyuti ni mazhab Syafi'i. Okey, baik. Riwayat tersebut bertepatan dengan pandangan ini kerana baginda SAW menunaikan tarawih. Nampak tak? Tadi saya garis merahkan. Tarawih sebanyak 8 rakaat, kemudian berwitir 3 rakaat. Maka jumlahnya 11 rakaat. Sedikit catatan sisi, sebahagian riwayat ada sebut 13. 13 tu para ulama ada ketika mensyarahkan hadis tu ada sebut yang dimasukkan dengan 2 lagi tu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, atau ada juga yang sebut 2 rakaat tu 2 rakaat ba'diyah isyak. Jadi ada perbincangan di situlah. Okey, tak apa. Antara dalil yang menguatkan perkara ini juga ialah bahawa Nabi SAW apabila melakukan sesuatu amalan, baginda akan berterusan melakukannya, kan? Continuous. Sebagaimana baginda berterusan menunaikan solat 2 rakaat dalam kurungan apabila baginda tertinggal melakukannya diqada selepas asar, walaupun solat pada waktu tersebut dilarang. Sekiranya baginda pernah melakukan 20 rakaat walaupun sekali, nescaya baginda tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Dan jika perkara itu berlaku, sudah tentu ia tidak akan tersembunyi daripada Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan beliau telah menyatakan sebagaimana yang disebut sebelum ini. Yang ini yang disebut oleh Aisyah ialah 8/3. Okey, dan Allah lebih mengetahui. Okey, jadi ini kesimpulannya oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi daripada kesimpulan ini nampak beliau pun berpegang, kan, sebab dia kata apa? Apa yang dinukil daripada Sahih Ibn Hibban adalah selaras dengan pendirian kami yang berpegang kepada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah bahawa baginda tidak pernah menambah dalam Ramadan dan tidak juga pada selainnya melebihi 11 rakaat. Jadi pegangan Imam As-Suyuti daripada kata-katanya ialah 8/3. Ada orang tu nak sebut nama dia pun macam ni kan, tak layak sebut. Dia kata apa? Tak ada dalam sejarah. Tak ada dalam sejarah. Okey, ini tokoh Imam Syafi'i. Tokoh dalam mazhab Syafi'i sendiri yang sebut, ya. Dan riwayat yang menyebut 20 rakaat itu sebenarnya tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi ini jawapannya kepada apa yang didakwa oleh Nazrul Nasir bahawa kononnya, kononnya tarawih ni 28 ni tak ada dalam sejarah. Okey, siapa yang buat dia buat bid'ah tu dia. Okey. Kemudian apa lagi? Zaman Nabi 20 lah, maknanya Nabi buat berjemaah, kemudian balik tambah lagi, jadi total jumlahnya 20 rakaat. Tidak sabit riwayat itu, ya. Okey, baik. Ini tentang bilangan rakaat. Kemudian ada beberapa poin lain yang Nazrul Nasir sebut. Okey, antaranya yang pertama, dia kritik orang yang solat 8 rakaat, lepas tu dah habis 8 rakaat pergi lepak kedai kopi, sembang-sembang, balik rumah. Alo ustaz. Tak layak panggil ustaz lah. Alo yang menelan air liur Tok Guru. Okey. 20 tu wajib ke sampai orang yang buat 8 tu nak kena kritik? Kalau orang tu dia nak buat 8, terpulang pada dia lah. Kan kamu nak mengkritik dia nak sembang di kedai kopi ke, dia nak balik ke, ataupun lepas tu mari balik masjid untuk tadarus pada waktu malam ke, terpulang pada masing-masing lah kan. Ini amalan sunat kan. Tarawih 20 ni wajib ke sampai kamu nak mengkritik ke? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi dia kata? Orang yang buat 8 ke 11 ni kan, buat 8 di masjid, balik rumah buat lagi 3. Dia kata apa? Punyalah pemalas orang kita pun ajaib. Padahal saya dan saya yakin para penonton sekalian pun ajaib dengan begitu kaki bawah tekan brek.
Sebab para penonton yang dirahmati Allah, saya faham, anda pun faham. Kita sekarang ini umat Islam bekerja. Sama ada bekerja di pejabat ke ataupun berniaga ke, malam kita letih. Kita letih kerja pagi sampai petang, berniaga pagi sampai petang sebab kita nak umat Islam ni pun maju di dunia, maju dalam perniagaan kan. Bila nak balik pula traffic jam kan. Lalu kita solat tarawih segala mana yang kita mampu dengan kadar tenaga, kadar keletihan, dan kemudiannya pun pada waktu malam kadang-kala ada urusan sekolah anak-anak yang kita nak bantu ke, homework anak-anak ke kan. Walaupun homework mereka kadang-kadang tu kita pun macam terfikir, oi, ini kebat betul ni, kemahiran berfikir aras tinggi. Kita pun tak tahu nak tolong macam mana kan. Tapi tak apalah, nak tolong homework ke, atau nak siap sedia makanan sahur. Bukan makan sahur malam tu, sahur esok pagi ya, sebelum azan subuh. Okey. Tapi kita siap sedia lah malam tu, janganlah pergi masak besok pagi pula kan. So kita ada yang ini ke, sama ada letih ke, bantu urusan sekolah anak-anak ke, nak siap sedia makanan untuk sahur esok pagi ke, apa pun. Kita ada urusan malam tu. Bukannya balik sebab pemalas. Kan? So ini pemikiran yang sangat sempit. Pemikiran sangat sempit. Orang solat 8 je dia pemalas. Kan? Padahal orang itu dia ada saja urusan yang lain. Okay, kalau dia tak ada urusan pun, dia nak sembang kedai kopi pun tak apalah, itu amalan sunat. Kan? Kalau nak anjurkan, anjurkanlah, tapi tak payahlah nak dikritik sebagai malas ataupun macam-macam yang kita dengar tadilah. Kemudiannya ulasan yang ketiga lagi menarik. Dia kata apa? Solat 8, punyalah pemalas kan. Lepas tu duk sebut rezeki kita kurang tahun ini. Awaklah hidup saya rasa tak lapang. Lalu dia memberi penjelasannya, dia sendiri berkira dalam amalan yang dia lakukan. Maknanya, bila orang kita ni berkira dalam solat tarawihnya, yang ini buat 8 rakaat saja, maka sebab itulah rezekinya kurang, sebab itulah hidupnya rasa tak lapang. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sejak bila pula bilangan rakaat solat tarawih yang dilaksanakan oleh seseorang itu di masjid atau surau dikaitkan dengan lapang atau sempit rezeki orang itu. Sebab lapang atau sempit rezekilah daripada Allah, Allah Ar-Razzaq. Kalau kita nak kata Allah melapangkan ataupun menyempitkan rezeki seseorang berdasarkan bilangan rakaat, kena bawa dalil. Kalau tak ada dalil, kamu telah berkata-kata tentang Allah apa yang kamu tiada ilmu tentangnya. Dan ini sekali lagi adalah satu bid'ah. Nampak tak? Asalnya nak bincang bilangan rakaatnya. Mula-mula dah buat pendustaan ke atas Nabi SAW. Nabi solat di masjid kemudian balik sambung jadi 20. Itu dah dusta dah tu. Tapi bagi mereka, dusta ni tak kisah. Bagi mereka, macam mereka ni ada satu lesen khas, boleh saja dusta. Okay? Sebab si Fulan tu, bukanlah ini kali pertama dia berdusta atas Nabi SAW. Saya ada banyak video react ya. Boleh tengok. Berdusta ni adalah satu, kita panggil apa ya? Second nature orang putih sebut. Okay? Kelaziman. Dan sekarang ni boleh pula hendak buat satu dakwaan yang bilangan rakaat itu ada kaitan dengan rezeki kita. Bukan bulan Ramadan saja, sepanjang tahun. Nah, lepas tu duk sebut rezeki kita kurang tahun ini. Maknanya kalau solat tadi dia sebut 40 rakaat kan, rezeki bertambahlah, banyaklah tahun ni. Ini adalah satu bid'ah lagi. Nampak tak? Perbincangan dalam jumlah rakaat telah merebak, okey, merebak kepada lapang atau sempit rezeki pula ya. Okey, jadi inilah saya sebut di awal video, kalau Nazrul Nasir video dia viral, it is for the wrong reason. Nazrul Nasir ni kalau video dia viral tersebar, ia bukanlah kerana kesohihan, ilmu bermanfaat yang disebarkan olehnya, tetapi sebaliknya. Okey, baik. Demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya tinggalkan para penonton sekalian dengan rakaman pendaratan di London. Kalau dapat tengok rakaman tu, gambar kecil yang kokpit, boleh nampak tangan saya pegang, kita panggil side stick lah, kontrol kan. Nampak tu goyang. Itu saya bukan duk main video game. Memang ketika pendaratan, angin kita sebut gusty. Crosswind, gusty plus turbulence. Gusty bahasa Melayu sebab apa ya? Maknanya angin tu bukanlah continuous, bukanlah satu nilai saja, tapi dia kejap kuat, kejap pelan, kejap kuat, kejap pelan. Okey, dan kemudiannya ada tebulan juga, keadaan bergelora. Tu yang macam kita duk kontrol. Tapi kalau tengok pesawat tu macam steady saja. Itu kerja pilot. Kerja pilot, kita kawal pesawat. Kita kawal supaya dia steady untuk mendarat di landasan. Kalau kita tak kontrol, nanti dia
terbabar ke tempat lain ke apa lah. Okey. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000. Check. Stable. Well, what about doing? Approach one. Auto brake off. Okay, and the eyes on office. Malaysian 4, contact ground, 421.905. 121.905 Malaysian. Speedbird 698, turn right on Echo, right on link 35, hold short to Foxtrot. Sorry, say again, Speedbird 698, apologies. 698, take right turn on Echo, right on link 35, hold short to Foxtrot. Echo, right, link 35, Alpha to Foxtrot, Speedbird 698. Ground Malaysian, forgive me. Malaysia 4, hello, taxi Echo, hold short of link 35, your stand will be